Pernah tak korang pergi tempat ramai orang tapi rasa letih sangat walaupun duduk dan tak berinteraksi dengan siapa-siapa? Ni tanda badan serap aura dan energi negatif tanpa sengaja. Orang yang hypersensitif, empath atau wanita yang umur matang mudah untuk serap energi macam ni. Badan macam span serap energi bukan diri punya. Korang macam ni tak? Antara tanda lain adalah badan rasa lemah, pening atau berat kepala tiba-tiba. Selain tu, stres macam nak menangis, rasa tak selesa walaupun asalnya emosi korang stabil je. Badan menggigil, hilang keyakinan mendadak. Kalau korang pernah alami, cara mudah untuk pulih adalah cepat-cepat pergi cari ruangan yang tak ramai orang. Cuba tarik nafas dalam dan hembus. Ulang banyak kali step ni sampai rasa okey. Kalau tak okey juga, cuba buat reality check guna 5 deria. Fokus satu-satu dengan lihat, dengar, rasa, sentuh dan bau. Cara terakhir, korang boleh cuba mandi air garam kasar. Garam dan air sifat membersih. Sangat bagus untuk bersihkan energi negatif tau. Sebab tu, perawat tradisional atau ustaz pun akan minta bawa garam kasar ni bila berubat. Korang suka konten macam ni? Boleh tekan subscribe dan like untuk lebih banyak konten menarik lagi.